Dengar cerita dia ada eskalator paling panjang sekali dalam Melaka. Level biru ni harga dia semua murah-murah. Peti ais 1399 dia jadi 799. Kiwi 50 inci 1699, 1000 yang ni. Mesin masuk auto ni 10.5 kg tau. Tengok harga dia 1099, dia jual 759 je lah. Ini dia Best Fresh Mart yang aku tunjuk kau tadi. Barang dia semua murah-murah kan. Orang kat sini Bukit Rambai ni, orang Tanjung Minyak ni semua dah tahu dah. Dia punya ayam murah, dia punya sayur, dia punya barang-barang memang ramai orang beli. Peniaga semua memang datang kat sini. Tapi diorang ni jarang naik atas, diorang tak tahu. Kali ni dia bagi offer harga murah-murah. Tak percaya? Jom ikut aku. Bang, dekat tingkat atas ni barangan-barangan elektrik dan juga keperluan semua ada. Memang murah barang kat sini, dia offer untuk korang. Mana kau tengok ada level biru ni, memang murah-murah. Aku sarankan semua orang Bukit Rambai, orang Melaka datang dekat Best Fresh Mart ni. Aku ingat dia jual ayam, dia jual ikan kat bawah tu je. Tengok kat tingkat atas ni. Ada baju-baju semua berkualiti. Harga pun murah-murah tau. Baju-baju wanita. Ini kalau nak beli baju untuk awet korang ke, untuk isteri ke, dah boleh dah ni. Macam-macam pilihan ada kat sini rupanya. Jiran baru bersalin, kita boleh hadiahkan dia. Banyak barang-barang baby kat sini tau. Baju-baju baby pun dah tukar long. Koyak-koyak tu jangan pakai, tukar. Kalau korang nak beli untuk hadiah orang rumah korang, kat kawasan ni lah. Banyaklah pilihan piyuk-piyuk yang kau boleh pilih kat sini. Kau tengok sini ada, sana ada. Aku ambil ni, 3. Harga dia RM32. Tak, dia dah turun harga. Bahagian piyuk pun kau tengok RM23. Pinggan kaca, cawan kaca berlambak dekat sini. Macam-macam ada. Drawer ni yang besar macam ni. Kau tahu harga dia RM69. Tak, RM63 je sekarang. RM34. Tak, murah, RM20. Kakas rumah pun banyak aku boleh dapat kat atas ni. Macam-macam. Sentiasa ada hadiah untuk korang. Beli dan menang. Jomlah datang ke Pasar Raya Best Fresh Mart.